Saya Fatimi. Saya Hasan. Saya Husna. Saya Adam. Saya Kisha. Kami Skuad Wira Anti Rasuah SK Seri Terengganu. Hai semua, pernah dengar perkataan rasuah? Macam pernah. Tapi, apa sebenarnya rasuah tu? Rasuah ni bermaksud bagi sesuatu, duit, hadiah atau janji supaya orang lain buat benda yang salah untuk kita. Senang kata, rasuah ni perbuatan yang tidak jujur yang akan merosakkan diri dan negara. Kalau kita belajar dari kecil tentang bahaya rasuah, kita boleh elakkan diri kita jadi macam orang dewasa yang salah guna kuasa. Ini salah satu contoh perbuatan rasuah. Ada seorang pelajar ditangkap melakukan kesalahan. Lalu, pengawas sekolah telah mengambil tindakan. Pelajar tersebut mengambil jalan mudah dengan cuba merasuah pengawas itu. Ini adalah satu perbuatan yang salah. Rasuah ni bukan cuma bagi duit tau. Kadang-kadang ia bermula dari perkara kecil. Macam bagi guru-guru supaya orang tolong buat kerja sekolah. Betul, itu pun bibit awal rasuah. Kalau biar, nanti terbiasa. Esok-esok bagi duit kopi pula. Ini adalah satu perbuatan yang salah. Ilmu dan kesedaran tentang rasuah ini ibarat perisai. Sebab tu kita kena tahu dari awal. Rasuah ada banyak jenis dan tahap. Dari ringan sampai boleh musnahkan negara. Bila kita tahu mana salah, kita boleh lindungi diri kita dan orang lain. Kami nak senaraikan amalan rasuah dari kecil sampai besar. Salah satunya, hadiah pada guru nak naik markah. Pengurus syarikat beri kontrak kepada kawan walaupun harga tak layak. Bagi rasuah kecil supaya peniaga boleh buka gerai tanpa lesen. Polis ambil duit elak saman. Pegawai minta komisen dari pembekal. Doktor terima upah dari syarikat ubat. Pegawai pilih kontraktor kronik. Pengurus HR minta habuan untuk ambil pekerja. Ketua jabatan ambil hadiah tahunan dari pembekal untuk terus kekal kontrak. Pegawai kanan syarikat dapat rasuah berjuta untuk jual rahsia perniagaan. Ketua agensi kawal tender besar untuk kumpul kekayaan peribadi. Kami semua ibarat kain putih, masih bersih, belum tercemar. Hati yang bersih datang dari nilai jujur dan amanah. Kami masih kain putih, coraklah dengan warna kejujuran. Ingat, pencegahan rasuah bermula dari hati yang bersih. Katakan tidak pada rasuah. Kami Skuad Wira Anti Rasuah SK Seri Terengganu. Janji. Untuk dari generasi menangani bersih dan bebas rasuah.